The story was inspired by my experience, and I remember I watched Stephen Chow punya movie King of Comedy. Dia cerita pasal extra dekat set. Pada mulanya, saya dengan Bob, kami ingin buat satu komedi. The rangka cerita, we took some time to come up with the story outline lah. Saya rasa ultimately adalah untuk make fun. Masa I propose cerita ni pada Adrian, in my head was I nak share pada audience macam mana kehidupan kita orang-orang filem, bagaimana kita bekerja. Because I rasa tak ramai orang dekat luar sana tahu, oh macam mana dia orang syuting, how is the process. Itu yang buat I rasa macam, oh kita Malaysia tak ada lagi cerita yang pasal extra kan. Why don't we make one? Ramai orang, mereka tak tahu macam mana filem itu dihasilkan. Most of the time, orang akan bagi kredit kepada director ataupun pelakon-pelakon sahaja, ataupun producer ataupun scriptwriter sahaja. Ada banyak unsung hero di belakang tabir. We do a lot of jobs, work very professionally for the project itself. So barulah filem itu dapat dihasilkan. Dan dalam hierarki production ni, yang kat paling bawah sekali pada pendapat kami adalah extra. Extra artist lah. Dia orang kesian tau, kena tunggu lama. Sometimes sebab production tak ada budget, cannot treat everybody well. So sometimes tak ada kerusi, mereka kena duduk atas lantai. Our reason to make this film is to bagi kredit kepada orang-orang macam tu. Let them be heard. So dalam cerita ni, yang 5 orang main hero kita itu, dia orang adalah extra. Tengok! Jalan pelan sikit! Okey, yang 5 itu pergi shooting on set. Bukan semua nak jadi pelakon ataupun nak pergi jauh dalam bidang perfilman. Some of them just be there untuk berniaga. Some of them just be there to buat content. So everybody has different dream out of these 5 yang pergi untuk buat extra dalam cerita ni. Through their lens, through their experience, kami nak bagi tahu macam mana sebenarnya belakang tabir sebuah production macam tu. Boy! Kau relax apa lagi kat situ? Artis semua dah masuk set lah! Artis pula dah kena tunggu korang! Bawa beg ke sini! Cepat! Kita ada awesome punya line up, especially the main 5. Challenge masa tu ialah kita nak tengok kita punya direction macam mana. Kita nak pergi 5 orang yang comedian atau orang biasa. So when we discuss, bila kita tengok balik skrip ni, oh okay, so cerita ni dia tak perlu menggunakan like betul-betul punya comedian. The story itself, the scene itself dah ada komedi dekat situ. We just need an actor untuk deliver kan. And of course, kita punya supporting pun sangat strong. Amir Effendi, Henley, Stephen, Bang Namron. And of course, we have someone that I've never worked with also. Contoh, I first time kerja dengan Fat Boce. And then also my first time working with Sophie Jikan. Also first time I kerja dengan Emma Manbo. Other than that, I think semua I've worked with before lah. And most of them, they are in my previous movie pun. Kamu semua buka asap! Part of the film. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Saya Fat Bauche. Di dalam martabat Misi Berdarah, saya memegang watak Idil. Idil ni merupakan seorang pelakon ekstra yang sudah pun berkecimpung dalam pelakonan ekstra ni lebih belasan tahun. Beliau ni memasang impian yang sangat tinggi untuk menjadi pelakon yang berjaya. Saya melakonkan watak Nafis. Jadi Nafis ni adalah seorang pelakon ekstra yang cuba untuk mendapat watak yang lebih besar dalam setiap kali dia pergi syuting. Dan mission yang sebenar-benarnya ialah Nafis ni adalah seorang pelajar teater. So dia nak jadi artis, nak jadi pelakon supaya dia popular dan dia nak tarik crowd dia, peminat dia untuk pergi menyokong teater. Captain, saya percaya pada Captain. Captain mesti boleh buat. Hai, saya Shirin Kamal. Saya memegang watak sebagai Azhar dalam filem Martabat Misi Berdarah. Azhar ni seorang yang sangat naif, very obedient, ikut je apa yang boyfriend dia cakap. Dia kalau boleh, dia tak nak boyfriend dia marah. Dan Azhar ni juga seorang pelakon. Dia tak boleh dengar bunyi yang kuat ke apa ke, nanti dia akan melata. Saya Nafiz Zaidi. Saya memegang watak sebagai Fat. Dia antara 5 orang ni. Dia tak ada nak kisah sangat pun pasal syuting filem ni. Sebenarnya dia nak pergi berniaga dekat set. Dia adalah businessman. Itulah karakter saya cuba sampaikan. Let's go, game! Hai, nama saya Albina Chua, memegang watak Emma dalam filem ini. Dia adalah seorang KOL, jadi dia buat vlog lah untuk dia punya konten. Jadi dia ambil sebagai extra ni sebab dia nak create konten semata-mata. And at the end, dia found friendship, lepas tu dia dapat create a really nice content. Misi Berdarah, yay! Stand by!
Adrian want to add shot. So in his added shot, I must show my muscle. So he's like, okay, Macha, you do push-up. So easy, man. Even sebagai mak Hayam, Mak Henley, dia kena tukar jadi seorang lelaki yang lembut. As you know, T. Benji as a fighter man, kena tukar karakter sebagai Mak Andam, seorang juru solek. T. Benji, you did it well. Hai, saya Amirul Effendi. Saya memainkan watak Bro Safwan. Mula I tak tahu pun macam mana look dia. Tapi selepas pergi buat wardrobe fitting, baru I tahu rupa Bro Safwan macam Jack Sparrow. Amirul Effendi dalam cerita ni dia pegang watak jahat, but at some point dia kena kelakar. And then Amirul plays it perfect. Nicely played the role. Hey, korang buat apa ni? Tony Yusof, dia orang tahu dia dekat luar seorang yang serius, tapi kita kenal dia kelakar. Dia memang kelakar dekat set. Hai, saya Michael Ang. Saya berlakon sebagai Fabian, seorang director dalam Martabat Misi Berdarah. Untuk membawa watak director Fabian ni taklah susah sebab kita sebagai seorang director dekat Malaysia lalui. Michael Ang, I tak pernah kerja dengan dia. Dia selalu deliver yang kita tak expect. Dia buat yang lagi best. Dia dekat set pun sangat-sangat kelakar. Anas adalah karakter dia, Tony. Tony is the AD on set. Sama lah macam AD kecoh on set, right? Usually, right? Kamera ready? Okey, kamera roll. Nama saya Mama Embong dan watak saya sebagai Elvina. Elvina ni seorang artis yang sangat famous. Dia diva. Jadi dia rasa macam semua orang kena dengar cakap dia. Emma Maimbong, kita semua tahu dia seorang pelakon yang bagus. Kadang-kadang dia tak payah try hard pun. Dia sangat tahu how to put comedy at the right time. Anda tahu, askar dah nak sampai. Bekerja sama dengan Director Bob dan Adrian Tay kali ini is something different. Kita lihat apa Director Adrian Tay pernah buat daripada Pascal, daripada tu semua. Dan Bob kenal dia sebagai seorang pelakon. Tak sangka bila berlakon dalam filem ni, dia bagi kelonggaran untuk kita be kreatif. Dia tak semua ikut je apa dia orang nak. Ada beberapa kali kita boleh berbincang. Sometimes they ad-lib as they go. So, it's something very interesting and very refreshing kerja dengan orang-orang muda ni. Bekerja dengan Bob sangat senang sebab dia seorang pelakon, jadi dia tahu untuk nak akses pelakon dia. Apa yang dia nak tu dia dapat sampaikan dan bagi kita faham. Itu kelebihan pada Bob. I tak pernah berlakon dalam satu skrin tu penuh dengan karakter. Maksudnya biasanya kalau kita berlakon jadi heroine, director akan fokus kat satu leading je. Tapi ni ada 42 tak silap pelakon. Jadi banyak gila. You kena pandai-pandai buat watak tu. Bagi Emma, challenge dia adalah sesuaikan diri dalam satu frame penuh dengan artis. Dalam cerita ni, kita buat yang lelaki tak pandai fighting. Tetapi kita buat watak perempuan ni yang betul-betul pandai fighting. And then dia punya fight scene pun kita koreograf betul-betul. Kita buat lelaki gaduh biasa. Tapi perempuan gaduh betul-betul. Kita punya training hanyalah 3 hari sahaja. Co-star yang kita kena fight together tu, dua-dua memang tak pernah buat fight scene before. So we trying to understand the choreo and trying to understand the camera work and everything. Also the fact that I had to fight her with all my gear. It was hard because whenever I terjatuh ke nak bangun, it's not as easy as you just get up like that. I akan fikirlah macam mana nak nampakkan dia cantik dan believable. Okey, good. Aku tahu korang semua ni pelakon. Satu scene fighting yang saya buat, satu pergaduhan tapi dua orang yang berlainan. Kita pusing kamera angle ni, kita nampak orang lain. Kita pusing angle ni, kita nampak saya. Itu pun satu fighting scene yang agak interesting lah pada saya sebab saya tak pernah buat macam ni. Fight scene tu yang kelakar, jadi dia sangat seronok untuk buat benda-benda yang bodoh-bodoh je dia orang buat. Kalau tidak biasa, bila training untuk fight, kita akan stres, kita akan banyak step, kena ingat. Tapi yang ni tak, dia macam, oh senangnya, oh bestnya. Tomorrow and the next day will be the traveling day. And we're gonna move to Skinchan, which is very hot. Scene yang paling tak dapat lupa, saya kena pelanting. Dia betul lagi lah! Orang tak tahu saya boleh buat stunt dan bila saya buat stunt, dia orang kagum dengan saya. You punya stunt sendiri kan? Yes, saya buat stunt sendiri. Tapi Bob? Bob?
Tapi Bob, dia pakai double. Alah, inilah cantik. Adrian Teh mah production actor picture mesti mau buat sendirinya. Yang flip, I tak dapat kredit ke? Ingat senang ke? Ingat dia ringan ke? Berat ni. Berat tau. Wih, kredit tu Azhar tau. Azhar power tau. Ini best flip tau, I should. Serius lah? Best flip tau. Hairul tak boleh buat kan? Hairul asli mungkin tak boleh pun. Bagilah berlepas ni. To be honest, kali ini I think this film is the film that yang paling kurang saya pakai CG. A lot of things we shot in camera. Saya rasa satu scene di pantai yang mana kita ambil one long shot daripada boat, dia turun, kita ada letupan, askar masuk, kemudian kita jalan, pecah pintu, letup lagi dan sampai habis. Itu satu take yang panjang dan dalam satu take tu kita ada macam-macam kejadian dalam frame. Kena pegang rifle dengan betul. We went to tactical training. Kita kena buat cara yang betul dengan cara yang profesional. It's really eye-opening experience for me. Scene yang kedua yang saya rasa impact the best ialah scene menara jatuh. Scene meletupkan menara tu sebab masa saya menulis scene tu saya rasa tak sabar untuk melihat sendiri untuk shoot scene ni sebab dia melibatkan satu menara yang tinggi dan letupan yang besar sehingga menara tu tumbang. Dalam filem ni walaupun komedi action, meletup dia real, tembak dia real. Tu semua yang pengalaman yang saya first time tempuhi lah. Okay guys, it's a wrap at Skinchan. It's a wrap for Saya. So kita punya challenge hujan. Kena berdialog dalam hujan. Ada satu babak tu memang panjang dalam hutan. Kita orang tengah bertelingkah, ada 5 sahabat ni tengah bercakap tu air masuk mata lah, air kat sini lah, air kat sini kan. Betul ada dalam industri. Awak sabar boleh tak? Nak sabar macam mana lagi? %98% we shoot outdoor dalam hutan. So selagi kalau hujan, we cannot shoot 100%. Kalau halfway shooting hujan, tunggu sekejap, walaupun hujan dah berhenti, we also cannot shoot. It depends on how wet the floor is. Terpaksa untuk berhenti sebab hujan 2 kali. Hujan, air masuk mata, makeup cair, in the water, in the ice. Now okay. Basah, kering, basah, kering. I nak macam ikan kering, you know. I would like to give credit to the rainmaker because the rain looks real. See this? It's real. Special sangat ni. I don't want. Can I continue shoot? Kemudian ada heavy scene yang memerlukan tenaga yang sangat banyak. Lepas tu kena darah-darah banyak kan. Kita tak boleh lupa, of course, dalam lubang kena simbah dengan darah banyak-banyak tu melekit dan semua orang rasa tak selesa melekit dan saya rasa macam sebab saya yang tulis scene ni sebenarnya satu benda yang fun lah. Kita go through something dekat set actually membuatkan kita punya bonding lebih rapat. Next shot. Okay, next shot. Next shot. Pada pandangan saya ini sangat betul because memang dah sangat betul untuk menghasilkan filem ni dalam kita orang punya schedule, dalam kita orang punya budget. Of course lah kita rasa macam kalau kita buat macam ni kan mesti kita ada rasa macam tu, but then it's not my style. I rasa macam once you dah decide on set, you have to deal with it, you have to face it. And whatever decision that you made on set, that's your decision lah. Kita tak boleh lah balik macam kenapa tak buat macam ni. Of course kita akan rasa macam tu, tapi I belajar as a director, whatever you decide, and that's it. You face the decision. I want to show to the audience that movie making is not easy. Banyak problem, tapi audience tengok dekat panggung tu, dekat rumah, dekat TV, something yang dah siap. Behind it is a very susah punya kerja. Untuk menghasilkan sebuah filem, bukan sahaja director yang patut dikreditkan ataupun pelakon ataupun those above the line scriptwriters ataupun producer, merupakan unsur-unsur yang diperlukan untuk menjayakan sebuah filem. This is the one of the thing yang kami ingin isi tersirat dalam cerita yang kami ingin sampaikan. So everybody plays a key role in making a film.
especially terhadap extra artist. Because I think extra artist is one of the least paid attention punya golongan lah dalam hierarki perfilman, especially masa kita tengah shoot. Just to thank them, to tell them that, hey, even though we might not necessarily treat you the best on set, but we appreciate you. It's a wrap for Azhar Rani and Beto Kushairi. Ladies and gentlemen, it's a production wrap for Abang Namron. Production wrap for Anilo. Finally, it's a production wrap for Imam Maimbong. Production wrap for Nelisa Adiza. Production wrap for Director Fabian. Production wrap for Nafis. Yay! It's a wrap for Tony aka Anafisa. It's a wrap for Shiro Camera and Lunch Camera. It's a production wrap for Bob and Tiban, Shafwan and Fabian. It's a production wrap for Azhar and Idil.